Terima kasih kepada semua yang dah order baju Ride to Krabi, Krabi Phuket Adventure. Kalau kata berminat boleh hubungi segera 012-797-9597. Sementara masih boleh order lagi. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so salam raya keempat. Macam ni lah raya KL. Ni biasa-biasa je. Pasal semua orang, saudara mara semua balik kampung kan. Masing-masing masih ada kampung lagi. Macam saya, kampung saya, inilah kampung saya. So macam ni je lah. So dah biasa-biasa je. Anggaran saya pun lagi 50 ke 100 tahun pun semua pun akan jadi macam ni. Pasal yang muda-muda pun ramainya pun dah tak beraya dah. Okay, so hari ni saya nak pergi hantar barang. Terima kasih kepada semua yang buat pembelian fuel cleaner apa semua. Dan terima kasih kepada semua yang dah order baju Ride to Krabi. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada semua yang dah register Ride to Krabi pada 23 hingga 27 hari bulan. Penyertaan X-Max teramai. And then ada Forza, and then ada ADV. Tak tahulah nanti ada T-Max ke atau ada VF3i ke. Dan juga ada satu CF Moto MT450. Padahal ride ni dibuka untuk Kapcai, untuk 250 ke bawah. Tapi penyertaan je ramai yang motor besar. So kalau kata berminat nak join, last minute call, boleh terus WhatsApp saya 012-797-9597. Okay, so sekarang ni nak hantar barang dekat Shopee, lepas tu ke JNT, and then saya nak gaming motor saya dekat Shah. Lama dah parking tu, motor T-Max. Let's go. Hari ni Eddie dia operation pukul 12 tadi. Saya tak tahu pukul berapa dan berapa lama operation dia. Dia operate bahu dia nak masuk plate besi. Kalau saya tak ada arah ke mana, tak ada orang ajak pergi open house mana-mana, jawapan dia memang saya ke Kajang lah. Setakat inilah. Okay, let's go. Cudi tak cudi? Cudi. Balik mana? Balik Sinchan kan. Oh, dekat lah. Dekat lah. Dekat 3 jam balik sini balik. Gojek. Tak tanya garang. Habis macam mana? Puas ke tak puas? Tak puas ni. Habis minggu ni balik-balik lah tak? Raya haji ni lah. Oh, raya haji lah. Tapi kalau raya ni lagi banyak modal keluar. Kadang baik kerja. Saya tak ada mana, sini je. Hari-hari kerja. Hari-hari kerja. Dah ni kampung kan nak pergi mana? Nak beraya rumah orang pun tak ada. Dia kena minggu ni lah start open house. Orang ke sana ke sini bawa balik kan. Pasal dulu kat KL ni majoriti pun orang KL. Banyak orang luar ke. Okay. Balik. Okay. Right. Panih. Okay guys, alhamdulillah semua dah hantar. Alhamdulillah. So sekarang ni nak ke Shah nak tukar motor. Ni motor ni kita hantar pergi cuci. Kita bawa balik motor T-Max. T-Max tu saya nak hantar dekat Abang Yusdi tu. Abang Yusdi tu kata motor nak siapkan untuk raya lah, apalah whatsoever kan. Lepas tu yalah, dengan raya lagi apa lagi. Jadi saya pun tak nak lah rushing. Kalau kata lepas raya ni Abang Yusdi kata bengkel kosong je, saya pun terus hantar T-Max tu lah untuk repair, untuk tukar balik kelas spring tu. Jadikan dia standard balik supaya senang lah nak bawa Gulu Kilir, nak jalan jauh ke apa ke. Tak adalah petrol dia kuat kan. Jom kita pergi Shah dulu. Harap-harap Shah dah buka lah. Jangan saya salah dengar cuti sampai Khamis, Jumaat baru start kerja. Takut salah dengar je. Hari tu masa nak ambil motor dah salah dengar. Kata tutup hari Ahad, rupanya tutup hari Sabtu dah tutup. Kat mana ada macam frozen juice?
Selamat Hari Raya. Tak ada orang. Kering oh. Aduh. Allahu Akbar. Barang weh. Ni baju hujan. Okey. Lagi motor. Itulah dia. Selamat Hari Raya. Ni kuncinya Okey. Siapa yang bayar kat depan Okey. Syarat je bang, syarat je. Selamat Hari Raya Syarat je. Bang, syarat je bang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya Bang Bob. Syarat je, tak banyak tu tau. Syarat je. Dah, kita ambil motor. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hantar motor VF3i pun minyak tak ada. Motor ni pun minyak tak ada. Hai. Memang hantar semua minyak tak ada. Bismillah. Okey. Selesa tak? Tak dengar pun. Tak dengar? Off ke? Bateri habis? Ini lagi selesa daripada VF3i. So sekarang ni guys, nak singgah di Berkat Madinah pasal nak beli makanan untuk berbuka puasa. Okay guys, so sekarang ni sampai di Berkat Madinah. Nak tapau nasi kambing. Sekejap habis, masa macam nak order kat lah. Untuk mertua dia puasa 6. Yang selalu Bismillah. Okay guys, Alhamdulillah. Dah selesai semua. Makan lama tak nak. Saya ni pun tak bersihat ni sebenarnya. Kira-kira nak kena pergi check lah. Pasal saya punya perut ni dia something wrong. Makan salah, tak makan salah. Sekarang ni tak tahulah sama ada lactose intolerant ke atau perut luka ke. Sekarang ni tengah stop kopi kejap dengan susu. Cuba makan clean. Tak ada makan pedas ke apa, tak ada. Lepas tu malam pun tak nak makan. Pasal dia jadi pedih perut. Dah lama dah, bertahun dah macam ni. Okay, so sekarang ni on the way nak balik. Kalau ada rezeki, hari tak hujan, petang sikit mungkin nak tengok AD. AD dia operation pukul 12. Tapi operation dia pun mau 2-3 jam juga. Lepas tu lepas dia operation, mesti dia letak dalam bilik pemerhatian dulu kan. So rasa mungkin by maghrib pun. Mungkin saya kalau saya nak pergi pun mungkin lepas maghrib lah. Tengok pada keadaan. Okay, nanti apa saya sambung balik. Okay guys, so saya kat sini nak mencari cheese untuk buat lasagna. Ada tak ada ni. Allahu Akbar. Okay guys, so dah selesai dah buat pembelian cheese kat sini untuk buat lasagna. Cheese 2 kilo RM73 je. 2 kilo kalau kita beli dekat Strawberry Complex je, SK ke apa ke, 500 gram pun dah puluh-puluh ringgit. Okay, itu je. Nanti saya sambung. Okay guys, so dah petang dah ni. Saja jalan-jalan
Tadi dah cas bateri motor T-Max ni. Saja bagi dia jalan, bagi tayar rotate. Ingat saja nak ke Kajang. Kalau kata Eddie dah keluar daripada pusat bilik pembedahan tu, bolehlah lawat dia. Kalau dia belum keluar lagi tak apalah, kita jalan-jalan je. Kita tengok. Semoga dipermudahkan segala buat urusan Eddie. Semoga lekas sembuh. Waktu petang ni nak ride best. Hari ni rasa macam petang Ahad, cuaca pun sejuk. Matahari ada, tapi matahari tak bahang. Memang bagi saya perfect timing untuk ride lah. Best saya rasa. Lepas tu kereta tak ada, dan kita pun tak ride dalam keadaan yang rushing lah. Kereta cocok lah, apalah kan. Kita relax je. So jangkaan saya sampai ke sana, lepak kejap dan balik lah. Lebih kurang dalam sejam lah pergi dan balik. Okey, nanti apa-apa nanti saya sambung balik. Ikut highway Sukai ni, pemandangan cantik. Kalau diizinkan, selalunya lah pemandangan memang cantik lah. Healing saja nak keluar sebenarnya. Ajak Mr. tadi, jom naik motor pusing-pusing. Dah banyak hari dah duduk rumah kan. Rasa macam nak pusing naik motor saja, healing-healing. Ride tak ada arah saja, dah ambil angin. Cuaca petang ni cantik betul lah. Cantik. Perfect. Okay, let's go. Okay guys, kalau dah datang naik motor, parking kat bawah dekat atas tu Grab kejap boleh lah. Motor parking kat bawah ni saya kurang pasti kat situ. Sini untuk Grab dia kot. Kita park sini diam-diam. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lawa juga saya sebenarnya suka motor apa, motor Vespa, tapi harga tak suka. Harga yang tak suka. Okey, kita tengok je. Kalau kata Eddie tak ada, dan kita balik lah. Okay guys, tadi dah jumpa, tadi dah melawat dah. Tadi pergi dekat dia punya bilik, dah tak ada barang. Tanya kat kaunter, dia kata tak bagi tahu ke dia ada dekat ICU. Kita dah kenapa masuk ICU Dia kata lepas bedah je memang terus masuk ICU. Sudah. Tanya kenapa, dia kata tak tahu, tak boleh bagi tahu ke dia turun bawah sendiri. So saya tadi turunlah bawah, jumpa dengan family Eddie. Memang standard prosedur sini memang lebih kurang macam tu lah. Bermaksud lepas dia operation, memang dia masukkan ke ICU. Tapi Eddie memang paru-paru dia masih lagi berdarah guys. Allahu Akbar Eddie. Semoga dia bermudahkan segala urusan. Semoga lekas sembuh. Itu je lah yang kita mampu. Doakan je lah untuk dia. Lain semua kerja Allah. Kita hanya boleh doakan je lah untuk dia kan. So guys, berhati-hati di jalan raya. Kalau nak jadi tu dah memang itulah ketentuan. Berdoa lah dulu sebelum menaiki kenderaan. Berhati-hati. Penat rehat, jangan cuai. Itu je lah. Okay, so saya rasa video saya pun sampai di sini saja. Esok saya ingat kalau ada rezeki, saya nak datang melawat Eddie. Saya kata jumpa dia tadi, dia sempat buka mata. Dia kata dia sakit sangat, bahu dia sakit sangat. Saya kata sabar Eddie, istighfar banyak-banyak. Tadi misi pun dah bagi morfin. Suruh dia tidur, suruh dia rehat lah. Kadang-kadang saya pun tak ada bercakap dengan dia, saya tengok je dia. Dia buka mata, dia tanya saya. Saya tak panggil dia pun. Pasal saya dah rasai dah masuk hospital apa semua, penat, sakit. Orang asyik tanya macam mana kan. Sakit lah macam mana lagi, apa lagi kau nak tanya, kau relax je lah kan.
biarlah patient tu tidur. Saya pun tengok je dia tidur. Lepas tu dia sendiri yang buka mata, dia sendiri yang tanya saya. Saya pun suruh dia istighfar lah. Kata-kata tidur lah Eddie. Esok ni kita datang balik. Okay, let's go.